Seorang penuntut Institut Pengajian Tinggi Awam IPTA maut manakala rakannya cedera di kilometer 7.8 lebuh alur Gajah Melaka Tengah Jasin AMJ, Tangkak Johor semalam. Ketua Polis Daerah Tangkak Superintendent Roslan Muhammad Talib berkata, kemalangan pada pukul 12.50 tengah hari itu melibatkan motosikal dinaiki kedudu mangsa dan sebuah lori. Menurutnya, kemalangan itu berlaku dipercayai apabila lori berkenan membelok masuk ke simpang sebelah kiri jalan sebelum dirempung motosikal mangsa dari arah belakang. Akibat pelanggaran itu, penunggang dan pemboncengnya masing-masing berusia 19 tahun terjatuh sebelum dikejarkan ke Hospital Pakar Sultanah Fatimah di Muar untuk mendapatkan rawatan. Namun katanya, penunggang motosikal terbabit meninggal dunia semasa menerima rawatan pada jam 2.50 petang. Kes disiasat di bawah Seksyen 41, Kurungan 1 Akta Pengangkutan Jalan 1987.